Aduh. Lambatlah si Pak An ni. Kata pro. Tapi pasang mentol punya lama. Cuk, bukan sikit, Cuk. Banyak, Cuk. Hai. Banyak apanya? Baru 3. Aku pelik juga yang mana. Banyak yang rosak, tak banyak pun. Semua sekali berapa? Aku ambil harga kos dah, Cuk. Berapa? Cakap harga kos. Harga kos mahal lah. Harga kos. Gila lah dia ni. Kos lah murah. Kau ni, Cuk. Paling murah lah. Bawah daripada kos. Harga barang-barang aku beli je, Cuk. Berapa? 13,5. Weh. Tak pernah dibawa orang lah. Mana ada sampai macam itu sekali. RM13.5. Mentol baru 4 biji. 4 biji ke 3 biji? 4. 4 biji. Cuk, janganlah malukan aku. RM13.5 pun kau kata mahal. Aku dah lah ketua kampung. Tak adalah. Kau pun orang kampung sini. Berbaktilah pada kampung sendiri. Dah. RM5 je. Tak payah sampai RM13.5. Okey, macam ni, Cuk. Macam ni. Kau tak payah. Pak Din pun tak payah risau. Saya belanja. Saya belanja. Kalau belanja memang ada lagi 2-3 mentol yang memang problem. Sekarang? Nak pasang sekarang? Okey, boleh nanti boleh pasang? Okey, cantik. Lepas kita makan. Aku belanja, kau makan. Ni, kau je lah belanja si Ucup ni. Aku nak kena balik. Pak Din tak nak makan sekali? Aku tak pula sebabnya Mak Leha sebelah rumah tu tadi telekung kering pun dah disangkutnya. Macam signal nak try aku je. Jadi biarlah aku balik tu ya. Betul. Tak apalah. Pak Din. Dia kuat try. Bukan aku, dia nerai aku. Ya, Pak Din. Aduh. Ya, okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Din. Jom makan Ni, macam ni? Biar dulu. Ni tinggal dulu, kita makan dulu. Makan dulu penting. Ini semua tak apa, tak ada orang nak ambil. Jom. Alhamdulillah ya Allah. Halah. Tutup pula. Aduh, kan kau memang dah tahu tutup. Kau saja-saja je ajak aku makan sini. Mak aku pernah cakap, kalau benda tu aku dah janji, aku mesti tepati. Ini betul. Ini anak mak. Mak. Bapak suka ni. Bapak suka juga. Mila. Pak Kodi. Alah, sana dah sikit. Susahlah nak tengok. Kami tadi sebenarnya pergi market. Beli barang. Nak masak. Habis, apa hal Mila kat sini tak kerja? Ni nak cerita ni. Mulai hari ni, saya ni, Mila buat part time dengan aku. Mila, apa pasal? Gaji Kak Kilang tak cukup ke? Mila cik duit lebih. Yelah, lagipun kalau Mila kerja kat sini, ramai jumpa orang. Senang jual produk. Pak An. Kau nak beli periuk tak? Tak apalah Mira. Buat apa aku nak beli periuk kau? Rumah aku pun tak ada dapur. Cepatlah nak order tak? Okey Mila. Ni air tangan Mila Sikit Pak Kodi pegang sudip paskan kat Mila pun tak nak Tak ada. Okey. Mi goreng, kopi O satu. Kau Pak An, kau. Aku kalau boleh aku nak sama dengan Ucup. Apa yang Ucup order itu aku nak. Itu je? Itu je lah. Kuih tak nak? Kuih tak payahlah, orang belanja. Bolehlah 2 lah orang belanja. Boleh. Sekejap Mila ni dah lama aku geram kat dia tau. Yelah. Tapi Tok Ketua tu, ada hati tu, tak pandan tu. Pak Din? Aku pun panas tengok dia kadang-kadang. Kau ni kalau betul-betul kau punya kelayakan wiring ni, betul-betul dah sampai level mana ni? Kalau kau ikut jurusan elektronik ni, aku dah level B4. Weh, lesen Bekho tu. Yes. Bekho, yang main dasar lautnya. Dasar kau ni betul lah. Kenapa tak beritahu tiba-tiba dah ada kelulusan setinggi tu? Tinggi kan? Tinggi. Dan dalam. Mila. Sejam dah ni. Cok. Biar betul. Dah sejam kita tunggu borak pasal pengalaman kau. Ni tak sampai-sampai ni. Pak Kodi, apa ni Pak Kodi? Lama sangatlah Pak Kodi. Alah, biasalah. Sikit je bukan lama sangat. Lupa nak turun. Aduh, dah sejam dah. Ini kalau lagi 5 minit lambat saya niat puasa je lah terus. Sayanglah dah tengah hari. Sat je. Sat apa? Lekuk? Minta little bit je. Little bit dia minta. Apa benda? Mila! Sekejap. Apa yang lama no Mila? Orang suruh buat mi goreng, bukan rendang pun. Sabarlah. Nak masak memang macam tu. Dia kena unik. Baru dapat fokus. Nak bubur cili, potong cili, potong sayur semua. Kena fokus. Bukan boleh main campur-campur. Dia kena unik. Jadi pun gini. Unik gini. Akulah Pak Kodi ni, Cok. Tak boleh lah Pak An macam ni, Pak An. Aduh. Lama lagi ya. Aduh, saya tak boleh lama ni. Sebab ni pun belanja kan, balik kan, tiba-tiba kan kena settle sendiri. Makan lain, bayar lain. Pak An. Ya, Cok. Sabar sikit Pak An. Tunggu sikit lagi Mila. Aku takut kau balik. Kau seorang je nak belanja aku ni. So, Cok. Aku akan belanja kau.
Aku akan tunggu dengan kau. Tak faham Mila sangat. Mila! Ya. Cepatlah Mila. Aku pelangkung kau Kang Mila. Pak Kode. Mi goreng tak nak toge 5. Mi goreng tak nak toge 5. Sirap bungkus 5. Ron, baik kau cancel je Ron. Aku yang order 1 ni pun tak sampai-sampai. Kau order 5, takut habis episod ni pun tak sampai ke? Janganlah macam tu. Benda sat tu tak boleh sabar. Baru minum berapa gelas? Boleh kira kan berapa gelas? Boleh kira kan? Dah lah Pak Kode. Kasih cepat siap lah. Apalah yang budak-budak ni. Saya yang order. Okey, fine. Jom, aku dah high ni. Aku punya problem sikit je. Bad wiring problem. So, aku nak cari wiring man. Tapi tak nak yang badnya. Good. Lah, la ilaha illallah. Macam orang gantuk di seorang bantal lah, Ron. Macam mana nak tidur sini? Bukan tidur, maksudnya yang kau berhajat sangat tu ada depan mata ni ni, wireman terkenal. Berapa banyak kereta, banyak rumah semua dia uruskan. Saya Pak An Mentol. Terus menyala. Level before. Before, backhoe punya lesen. Oh, betul. Saya Harun. Ya, Harun. Ni. Business card saya, IG ada, FB ada. Kalau tak beli sini, add jadi fan aja sudahlah. Ada IG. Ada IG. Nampak je ganas macam ni. Ada IG. Nama Instagram apa? Ron? Harun Official. Harun orang nak ambil lah. Oh. Harun. Surprise! Mi goreng ala rainbow color-color gitu. Gapu. Pakai tangan lah. Belum Gapu Pak Kode, Cepat, gapu. belum Tak pernah biasa orang first makan day. mi pakai tangan ni. First day. Pak Kode, saya punya Pak Kode. Oh, dengan apron dia lah. Bismillah, terima kasih. Ni pakai tudung boleh? Boleh aku sudah. Saya tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak. Macam. Baik. Jom. Okey. Awak ini lagu tu. Kenapa lagu tu? Kau rasa? Tak. Weh, Mat. Kau rasa tu? Manis. Ini gula. Biasa aku dengar gula Melaka je. Ini apa ni? Mi Melaka ke apa ni? Manis ni. Apa ni? Pak Kode, ini unik. Orang kata. Wow. Little bit. Mana? Ni. Manis ni. Masak macam mana ni Mila? Apa? Ni, tak ada garam ke kat dapur? Ada. Apa tu? Yang kat dalam bekas biru tu. Itu gula tu. Garam yang kali kuning. Tak ada kuning kan? Orang dah tunggu lama tau. Ending manis tau. Apa ni? Alamak, Mila. Korang sembang ni. Aku macam mana kes aku ni? Aku order 5 bungkus ni. Baik kau cancel je. Kalau kau nak berkeras juga nak order, baik kau awal-awal ambil insurans aku. Sebab benda-benda kalau kesihatan ni, kalau anda kata sakit ke apa, dah tercover, dah terjamin. Jangan macam tu. 5 bungkus je order. Dah tak apa, tak payah gaduh. Saya cancel ni, saya cancel insurans lah. Insurans kena ambil. Order kedai lain lah. Aaron. Siapa nak makan? Bro. Aaron. Alah. Bro. Aaron. Aaron. Bermoleknya lalu nak tegur rasa malu, nak sebut tak kena, moga tak tahu nama, bimbang takutnya marah ke bunyi. Tolong! Terbakar kat sini! Terbakar! Aku panas! Aku panas! Jauhkanlah aku daripada goda orang minyak. Aku tak sanggup aku dinodai. Jauhkanlah, aku akan selamatkan penduduk-penduduk kampung ni. Hapu. Ini yang terbakar. Yang sini aku dah padam dah. Harun lah, Harun. Han tengok. Harun lah. Apa jadi telegram ni Harun? Apa ni? Muka aku yang macho ni kau tengok. Gelap kan? Gelap. Tak apa. Aku ucap tahniah. Ini hipster. Fashion tak lama gaul kampung tiru ni. Tahniah mencuba sesuatu yang baru. Rambut lembut walaupun keriting. Kau diam boleh tak? Aku masalah. Kau tak nampak ke aku marah tadi? Pak An, kau kenal Pak An?
Pak An Mentol. Kenal Pak Mentol? Dia yang buat aku panas ni. Kau tak nampak aku terkena renjatan elektrik ni? Ni semua keras ni. Pasal dia. Oh, patut kau punya otak macam lari sikit. Kena nanya tak elektrik. Macam tak betul aku kan? Macam tak betul. Nampak sangat. Biasa kau serius je. Kau ada nombor telefon dia. Kau Tak telefon. payah, Pak An. Bini aku dah call banyak kali dah. 8 kali dah bini aku call. Sampai masuk voicemail lah. Tak ada dia angkatnya. Penipu memang macam tu. Cuba sabar. Jangan marah-marah. Tenang. Rupa adalah huduh. Perangai jangan huduh. Pak An baru je lalu situ. Ya, Pak An lalu sini tadi. Ya. Aku nak pergi cari dia. Kejaplah aku ikut. Dah tinggal tu. Masih. Ni, Ah, sebelum kita mula ni nak tanya sikit no. tanya. Sebab saya ni orang cakap apa pertama kali nak pergi Cameron. Nak tanya, kena beli baju tebal-tebal ke? Apa topi bulu-bulu tu kena beli ke? Sorang tangan gelap-gelap tu. Kena. Gelap tu takat ni ke takat ni? Banyak tanya kau ni. Tak biasa. Dia yang kalau yang bulu-bulu tu tadi memang kena beli kalau boleh biar tebal bulu tu sampai ke telinga. Sebabnya dekat sana telinga sejuk, berbeku. Ada efek. Kalau berbuku ada efek. Tak ada, tapi dia telinga tu boleh jadi tebal. Tak payah. Cameron tu bukannya sejuk sangat pun. Sejuk slide-slide je. Alah, masa Mila pergi sana, Mila pakai t-shirt je. Kenapa aku tak ada masa tu, ha? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak An! Cuk. Pergi mana ni semua? Mila, Pak Godi, Pak Din. Kau main gitu dengan aku? Salah. Pak Din, Pak Godi. Jangan lapar. Minta maaf. Kau kemas-kemas ni nak pergi mana? Ada wedding. Oi, wedding. Yes. Apa Ni, ni? aku nak pasang lampu yang tu hari punya. Dah kemas-kemas tak payahlah. Kan nanti baju dah elok-elok berpeluh-peluh nanti nak pergi wedding dulu. Karang baru pasang. Karang lah. Yelah, lepon orang tengah nak mesyuarat ni. Oh. Kau ada masa dulu lah sekali join. Join sekali. Kau dengan Mila ada apa-apa ke? Kenapa? Baju sama. Wah, pandai kau. Depan Tok macam itu kan. Tok marah aku kan. Dalam sekelimbah kau kesakit hati aku kan? Jangan mudah sakit hati orang. Hitam. Kenalah. Tak. Hitam. Jom. Kau setakat sekretari. Setakat bendahari je. Baik. Okey, baik. Jadi kawal sikit mulut ya. Minta maaf, Pak Godi. Ya. Ucap. Oh ya. Apa teruk sangat kau ni, Kodi? Cakap salah Cameron. Tak pernah pergi. Air geram betul dengan bercelak kat bawah tu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ni dah kenapa ni, Harun? Kau pergi buat rambut kat salon mana ni? Ni selum bini aku. Hang tahu. Patutnya kalau dia jumpa aku, dia cium aku lah ni. Kalau dia tengok aku, dia tampak aku. Hang tahu. Pasal apa? Apa? Pasal itu saya nak bagi cadangan kepada JKK, Jawatan Kuasa Kampung Kalut ni. Ni projek apa tahu? Kita cari Pak An, kita pijak-pijak dia, potong-potong dia, bagi makan dekat kolam ikan toman, kandang kambing gurun tu. Kalau ada warga emas nak makan dia pun tak apa. Pak An mana? Tu punyalah besar Pak An. Kau jangan buat tak nampak ni. Depannya. Sabar, Run. Kejap, Run. Kau jangan pegang aku. Aku perkara ni. Tahu. Kau, kenapa kau musnahkan hidup aku? Kenapa kau musnahkan cintaku? Run. Kalau tunjuk-tunjuk tak guna, Run. Tumbuk je tu, Run. Tumbuk je. Kau sabarkan aku ke apa ni? Run. Sabar, Run. Rambut kau kenapa ni? Nak cakap afro, tak afro macam Afrika je. Kenapa ni? Style apa ni? Run, dia cakap Afrika. Kau tanya style apa? Tumbuk, Run. Ini kau tak? Ini keras dakwah ini buat balut mayat kau. Kau faham tak? Mayat kau aku nak balut dengan dakwah aku ni. Aku ni dah kena karen. Karen keras kau tak? Sekejap. Tak, kau ni jangan jadi batu api, biji. Bijan. Kau duduk dan diam. Kes saya ni. Nanti sabar. Saya asisten Pak Din. Biar saya bercakap. Ya, Pak Kodi cakap. Kata kena karen. Biasa kau tengok kat TV, kalau kena karen satu badan hitam tau. Takkan rambut dengan ni lah. Habis aku ni kena karan. Bukanlah maksud macam tu, Pak Din. Kita kawan Habis kau cakap pandang kat aku. Saya pandang sana. Kita kat asisten sana, Pak Din. Tak apa. Sebagai orang Islam, ni. Sekejap. Sini. Aduh. Wah, jarang Pak Kodi bergerak. Saya sakit dalam, panas dalam, semua terbakar saya ni, tak bakar ni. Tahu tak? Tak apa, masih. Tak apa, kita boleh apa cak, boleh kira. Buat laporan. Kami ni kali masuk, tak boleh kami tekak bagi salam tak guna.
kita sebagai orang Islam, kita kena salam. Ya, betul. Assalamualaikum. Sabar. Bangun ni. Saya rasalah rambut Pak Kodi ni tak boleh buat gapo dah ni. Oh, memang kena botok ni. Botok je lah. Rambut satu hal, tangan satu hal. Ya ke? Memang tak boleh buat apa rambut ni? Oh, tangan ni rasa macam boleh buat lagi ni. Tak boleh. Dah macam tak ada mentadu dah kau tengok. Kau tak kenal apa boleh cakap macam-macam. Dah lah Pak Kodi. Pak Kodi tak fikir sangatlah rambut Pak Kodi tu ni. Pak Kodi nak beli piuk Pak Kodi. Ha? Ni, orang tengah menyisai pergi salam dengan dia. Tak jual periuk apa cetak. Apa cetak? Alah Mila, kau ni menyempat je. Orang tengah mesyuarat je, nak mesyuarat. Piuk. Okeylah tu, boleh dah tu. Ni mesyuarat kita dah nak mula dah ni. Ni. Rambut Pak Din nak macam mana? Tak apa. Aku tak apa. Aku nak selesaikan dulu ni masalah si Harun ni. Kau tengok, dah lama gantung situ, Kang. Ni, Harun. Aku nak tanya macam mana mula punca kamu boleh kena karan ni? Tadi saya tengah gosok baju. Baju bini saya. Jangan marah kat aku, cakap je. Dia kan nak pergi kahwin. Oh. Saya lah yang kena gosok baju. Tengah syok saya gosok. Gosok, jangan tak gosok. Takut yang saya. Aku tahu. Nah, jangan. Elok-elok sikit. Saya minat. Mesyuarat. Aku yang marah ni. Lepas tu saya dah rasa ada karen kat tangan saya. Mula-mula kat ujung jari. Lepas tu kat siku naik kat ketiak. Lepas tu satu badan terbakar sampai rambut saya terbakar. Kenapa tak telefon bomba? Nasib baik dia tak terbakar habis. Saya punya sel-sel otak saya masih berfungsi, tak terbakar hangus lagi. Pak Din, saya minta izin boleh Pak Din? Apa dia? Saya lengah tu kat sini boleh? Boleh Pak pun. Din. Cuk, kau tahu kan aku... nanti, hormat JKK. Nak cerita bangunlah. Dah lah buat salah. Muka tak bersalah. Duduk situ. Berbalik pada soalan tadi tu. Macam mana boleh sampai terkena ni? Alamak. Cuk, aku pasal mentol daripada form 3 tau. Kau bukan tak kenal aku, Cuk. Form 3. Kau cakap apa? Kau belajar buat mentor daripada form 3, betul? Pasang, bukan buat, pasang. Form berapa pula kau belajar wiring? Wiring form 1 kita. Form 1. Sekali dengan Ucok dengan Bijan. Sekali. Aku sekolah Kelantan tak ada kena-mengena. Hei! Form 1, sekolah mana kau belajar ni? Tak. Okey. Aku jujur. Sebenarnya aku tak tahu wiring. Ucok yang bagi job. Ucok bagi job, aku ambil. Tengok muka boleh makan, aku makan. Habis tu orang tahu apa? Saya tahu pasang mentol je. Oh. Program tu famous. Black pernah menang Itu mentor. Tak, sekarang ni saya punya iron tu. Saya punya iron saya beli mahal RM500 tau. Steam wap air tau. Steam wap tau iron tu. Tahu lah yang beli ayam yang ada berasap tu pasal apa? Apa boleh masak ke? Boleh masak kalau nak beli satu kat aku. RM700 ni apa? Sangat. Apa kau ni lembab sangat bang ni? Fikirlah. Arun. Tolong pergi duduk. Kau tak duduk. Dah, Arun. Jangan pegang Pak Sarul. Sabar. tenang. Refer pada Tok Ketua dengar dia. Tenang. Pak Din, kenapa Pak Din? Aku dah cakap Pak Din, dia sakit sawat. Duduk tempat endorse tu. Pemotor lah Abang Sudin ni. Sakit hati betul. Macam ni saya nak pindah lah. Saya tak nak duduk kampung ni lagi. Jangan. Nanti awak nak datang balik kampung ni. Ada episod ni. Dia jadi macam ni lah. Ni. Pak An. Minta maaf dengan si Harun. Ganti rugi dia. Kemudian tu carikan salon. Renovate balik muka dia. Macam ni saya tak payah pindah lah. Saya tak payah. Jangan. Okey, yes. Jurai dana. Lagu ni kau tak tahu ya? Okey, kita tukar sekali. Ni, janggut telan duduk. Duduk tu. Saya punya rambut macam mana? Siapa nak ganti rugi? Kau kira rambut kau, pungkok aku ni sakit.
Datuk, kalau boleh cepat-cepat ke klinik. Ya, tak apa. Dah selesai. Lagu Korea semalam. Wih, banyak sangat. Jalan.